Ana, I ingat nanti nak bawa you pergi holiday. Celebrate our anniversary. I memang nak bagi tahu you dengan anak-anak pasal benda ni, tapi I tak tahu masa yang paling sesuai untuk bagi tahu. Selalu kita dengar double wedding. Ini double birth. How interesting. Congrats, Papa. Budak-budak. Dia orang terkejut. Heartbroken. Fikir pasal anak dalam perut ni. Doa banyak-banyak. Ikhlaskan hati tu. Orang yang ikhlas, Allah dah janji akan bagi ganjaran yang besar. Ya? Kak Dia tolong doakan Ana sekeluarga. Ya, Kak Dia akan doakan untuk Ana. Doakan yang terbaik untuk Ana. Tapi kita kan ada adik baru. Kenapa Papa nak lagi satu? Saya tak sukalah Mak Uda tu ada baby baru. Nanti Papa lagi susah datang sini. Susah nak jumpa Isya dengan Afiq. Afiq, kan Papa dah kata yang Papa tak akan abaikan anak-anak Papa. Walau macam mana sekalipun, Isya dengan Afiq tetap anak Papa dan Papa sayang Isya dengan Afiq. Abaikan tu apa? Abaikan tu tidak mempedulikan, sayang. Papa janji. Papa janji. Jangan tipu tau. Ya, Papa tak tipu, okey? Betul ni. Bincang pasal apa? Okey, macam inilah Kak. Mas kan tengah mengandung sekarang ni. Jadi, kalau boleh lah kan, Mas nak minta Abang Zul tidur rumah Mas 4 malam. Saya mengandung anak ketiga. Dia mengandung anak pertama. Mas tak mengandung. Saya dah jumpa dengan dia. Dia buat semua ni pasal nak perhatian lebih dari Zul. Dila, cakap betul-betul. Takkan Mas sanggup buat macam tu?